Okey, untuk video kali ni kami nak share sikit berkaitan dengan function di setiap button yang ada dan juga dashboard ni lah. Dia punya apa kata skrin ni. Sebabnya banyak juga benda yang kita boleh explore dengan dia punya kata dashboard ni. So okey, jom kita mulakan . So kereta ni adalah kereta Honda EV, electrical vehicle lah. Model dia adalah EN1. Okay, so basically untuk dia punya paparan skrin ni, kalau kita tengok, okay, paparan skrin dia ni yang atas dia adalah navigation. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia adalah navigation. So atas ni kita boleh tukar. Kita boleh tukar kepada banyak mode lah. Di antaranya kita nak cerahkan dia ataupun kita nak gelapkan dia, bergantung kepada kesesuaian masing-masing. Lepas tu kita boleh tukar dia dalam bentuk jam macam ni lah, dengan tarikh. Dan ni pun kita boleh tukar setting macam mana kita nak tukar masa dengan tarikh. Lepas tu kita ada connect. Okay, connect ni adalah phone apa yang kita nak kata connect dekat bawah tu. Kalau tengok kita ada connect dua lah device, saya punya dengan isteri saya punya. So kalau ikutkan, okay, kalau kita nak connect new device, kita kena buka Bluetooth macam biasa. Lepas tu daripada Bluetooth tu kita akan connect device yang kita nak. So untuk Android dia perlukan wire Type-C lah. Sebab tu kami tak pasti, tapi untuk Android dia kena pakai wire Type-C kat bawah ni. So kena cocok lah, sama ada dekat sini ataupun dekat sini pun boleh. Hari tu kami try dekat belah sini. Okay, so tu adalah untuk Android. Kami pun tak tahu kenapa Android macam tu, tapi itulah cara untuk connection dia. Lepas tu kita ada button navigation. Okay, button navigation ni paling banyak digunakan lah. So jadi kalau kata kita dekat rumah, actually kita boleh pakai benda ni, wifi dia ni untuk search apa-apa lah. Wifi rumah ke, ataupun kalau kita dah connect Bluetooth dengan Bluetooth dia dengan kita punya phone, kita boleh cari location apa yang kita nak. Okay, for example ni paparan navigation. Bila kita nak cari apa-apa, tekan dekat kantar tu, sama ada nak type ataupun pergi dekat bar atas tu, dia akan keluar paparan macam ni. So paparan macam ni, kalau macam ni kita go home lah. Dan ni go home ni kita kena pergi kat setting untuk kita set up alamat lokasi rumah kita. Lepas tu ini apa yang kita dah cari sebelum ni. Yang ni adalah EV station punya ni. Ni keyboard search, parking, coffee shop, semua dia ada kat sini. Okay, so kita tunjuk satu-satu dia punya tu sama ada betul atau tak betul. So sebagai permulaan ni, dia punya menu bar ni kita try lah tekan dekat EV station. So EV station ni basically dia akan keluar macam tu lah. Dia akan keluar banyak gila senarai. Tapi macam kami sedia maklumkan sebelum ni, senarai ni ada yang tak update. Senarai ni ada yang tak betul. Jadi bila kami pergi lokasi memang tak ada. Dan ada juga senarai yang ada yang tempat yang ada tapi dia tak senaraikan dekat sini. Ada juga tempat yang disenaraikan yang sepatutnya dah ada tapi dia tak senaraikan ke dalam. Kami pun tak tahu kenapa lah. So not reliable juga. So jadi kalau siapa yang dah pakai apps tu, pakai je lah app macam biasa. Lepas tu kita tengok Parking ni dia search lah mana apa yang ada. Tesco semua ni. Okay, tu memang ada. Coffee shop dia akan search juga. So basically ni adalah dia punya macam connection dia ataupun based on dia punya satellite punya detection tau. Dia tak pakai apa-apa. Cuma yang ni saya rasa dia akan update kalau kita connect dengan kita punya phone lah. Tapi macam saya cakap, dia tak boleh 100% reliable lah. Dia tak boleh pakai. Kebiasaannya kita akan pakai dekat connect tu yang tadi. Kita pergi connect dekat phone juga, sama ada Apple ataupun Android. Lepas tu kita cari je location dekat Google Map atau dekat Apple Map atau dekat Waze lah macam biasa. Itu je lah cara yang paling mudah. Sebab kalau pakai benda ni takut nanti kan tak sampai.
ataupun lokasi tak update. Okay, next adalah kita pergi dekat yang kedua ni. So basically yang kedua ni dia ada banyak. Kalau ikut yang kedua ni, kalau kita tengok, dia ada macam-macam. Ada all apps, dia ada phone, dia ada FM, dia ada Bluetooth audio. Lepas tu dia ada EV menu, dia ada power flow. Okay, dia ada USB, lepas tu dia ada smart connection jugalah. Lepas tu general setting, vehicle setting, system update dan semua tu lah. So kalau ikutkan dekat sini, all application ni, ni lah dia akan keluar macam ni lah. Jadi kebiasaannya kami default je, setting dia kami default je. Kami tak ada tukar apa-apa. Lepas tu phone tu yang dia akan detect lah kalau kita dah buat connection. Lepas tu FM, kita akan buka radio yang dah di setting. Lepas tu Bluetooth audio pun sama, kita akan pakai yang direct daripada phone. Cuma satu je masalah dekat sini lah, sebab kami pakai kereta Honda yang lain. Bila kita ada apa-apa application running sekali dengan Bluetooth punya dekat device dekat kereta kan, biasanya bunyi tu tak terganggu lah. Tapi untuk kereta ni, bila setiap kali kita adjust bunyi dekat phone, dia akan ganggu radio. Lepas tu radio tiba-tiba off, lepas tu tiba-tiba dia main yang phone punya. Jadi macam kami rasa pelik sikit lah, sebab kereta Honda yang lain tak macam tu. Bila kita pakai application apa dekat dalam phone, bila kita Bluetooth dengan Honda Connect, dia tak ada isu. Tapi ni jadi isu sikit lah. Okay, lepas tu pergi EV menu. EV menu ni dia akan check, kita boleh set schedule Tapi kami tak buat lah schedule ni. Kami memang full charge Okay, charging, setting current, semua kat sini. Lepas tu seterusnya power flow. So power flow ni dia akan tunjuk power flow dengan range berapa sekali lah bila kereta ni kita nak pakai. So bila kita berjalan nanti dia akan nampak. So sekarang ni bateri dia supply dekat aircon je. So dia tak gerak kan, sebab kami buat video ni. Jadi bila bergerak dia akan tunjuk bateri supply dekat tayar. Lepas tu bila brake, daripada tayar tu dia akan charging masuk ke bateri. Memang nice, interaktif lah. Lepas tu range dia sekali. Range ni pun boleh nampak dekat dashboard steering. Okay, tak ada masalah. Tapi kalau rasa nak gunakan paparan tu time berjalan, boleh lah. Menarik lah kata. Lepas tu ni USB. Bila kita kena USB, dia akan keluar semua dekat sini. Lagu-lagu apa yang kita ada dekat dalam USB. Lepas tu smart connection sama juga yang dekat atas ni connect. Lepas tu ni general setting. So general setting ni semualah kita boleh buat setting kamera, semua apa whatsoever semua ada dekat sini. Lepas tu vehicle setting. Vehicle setting pun sama. Dekat sini dia ada deflation warning system. Maksudnya bila kita first dapat kereta, kita akan tekan benda ni supaya dia check terus tayar. Kita setting tekanan tayar pada time tu lah. Jadi sekiranya tayar tu kurang angin dia akan detect nanti. Dia akan bagi tahu. Lepas tu drive assist system setup ni, ini adalah bergantung kepada cara you all suka pakai apa lah. Macam kita sekarang ni ACC vehicle ahead detect beep ni kita off. Lepas tu line keep assist pun kita off. Sebab apa? Nanti bila time drive tu, dia akan kebiasaannya steering ni dia akan ganggu tiba-tiba nak gerak dia suruh kita keep distance dengan line. Jadi kita orang tak nak tu. Okay, seterusnya 60 meter setup ni adalah dia punya meter setup lah. Lepas tu keyless access setup ni, bila bawa jauh je daripada ni, dia akan auto lock, lepas tu auto beep semua. Lepas tu light setup pun sama, ni biasalah kita boleh tukar semua apa. Kalau kata kita keluar je kereta, nak biarkan lampu tu on, dia biar je on. Kalau nak lampu tu berteruskan ada, dia ada lah. So ni dekat sini lah. Lepas tu door and window setup ni pun sama. Okay, bila kita bergerak, door tu akan kunci ke whatever, remote window control semua boleh ada kat sini. Okay, so seterusnya dah habis kat situ tadi. Kita pergi kat sistem update. Sistem update ni bila kita nak update sistem lah. Lepas tu clock sama juga yang tadi function dekat atas ni. Display mode pun sama dekat sini, navigation pun sama dekat sini. Okay, trip computer ni kami rasa ni adalah nanti servis yang akan tengokkan lah. Sebab
kami pun dah dipanggil oleh Honda untuk servis. So ini adalah apps untuk install. Kami tak galakkan install sembarangan sebab takut void warranty. Jadi kalau ada aplikasi yang boleh install lah. Tapi bahaya kalau install aplikasi yang tak sepatutnya, takut dia akan mengganggu pemanduan dan kami tak recommend. Okay, next kita pergi kepada menu yang seterusnya. Okay, menu yang bawah ni pula adalah menu yang berkaitan dengan aircon. So dekat sini senang aja nak kawal aircon dia. Okay, so aircon yang ni tengah adalah kipas lah. Kipas kita boleh pergi sampai maksimum. Ni kita akan yang ni saya kurangkan satu. Lepas tu dia ada auto. Okay, auto ni masa which is dia auto, dia akan detect suhu luar dengan suhu dalam. Jadi dia akan synchronizekan berapa suhu yang sesuai, yang dia akan kawal lah suhu dan juga kipas. Yang ni untuk pastikan udara yang keluar, yang dalam saja dia akan recycle. Bila kita tutup, maksudnya kita pakai udara dalam saja. Yang ni kita on dan juga kita off. Yang ni kipas. Yang ni kita nak kawal aircon tu pergi kaki dengan muka, aircon tu pergi kaki, aircon tu pergi cermin depan dengan kaki, aircon tu pergi muka. So gambar dia tu pun boleh nampak yang berubah mengikut kepada gambar apa yang kita setting. Yang ni untuk switch on dan off aircon lah. Kalau tak on ni dia keluar kipas saja. Jadi on ni baru dia ni. So yang the best part dia dekat sini adalah yang ni, sink ya. Okay, for example, isteri sejuk sangat. Jadi kebiasaannya bila kita buka aircon, kiri dan kanan ni semua sudah satu aircon ni dia akan jadi sama lah kan suhu dia. So which is kita tak boleh kawal. Tapi yang best part dekat sini adalah kalau kita off sink ni, okay, sink ni maksudnya dua-dua temperature dia sama. Jadi dia akan follow. Tapi bila kita off ni, contoh wife kata dia sejuk, jadi dia boleh naikkan temperature dia. Naiklah temperature dia sampai 31. Jadi aircon yang belah sana akan blow 31 temperature. Okay, dia tak ganggu aircon yang belah driver. So aircon belah driver akan kekal pada suhu 24 lah. Jadi kalau kata wife tengah marah kan, tengah gaduh apa benda kan, boleh lah ni turunkan dia, bagi dia sejuk gila-gila. Bagi dia sejuk gila-gila punya. Bagi dia low betul lah, kita panas sikit lah. So jadi biar dia sejuk sebab dia tengah marah. Yang ni kita biasa. So jadi ni adalah antara yang best lah. Aircon belah co-driver dengan belah kita yang driver ni memang asing. Memang the best part kat situ. Tapi let's say kata dah cool down, semua dah okey balik, tekanlah sink ni balik. Bila tekan sink tengok 25 dengan 25 temperature dia. Sama balik Okay, itu adalah part yang bawah lah. So lepas tu ada agak button untuk hazard light, button untuk cermin tepi dan juga dia ada cermin tepi juga pemanasan dengan front. Yang ni bila part time pakai, tekan je lah on, nanti dia panaskan lah, letak off je lah. Okay, manual button dia. Okay, seterusnya kita pergi dekat belah bawah ni. So dekat belah bawah ni semua kena faham, dia ada satu wireless charger saja, which is satu phone je lah boleh masuk. Lepas tu dia ada USB port, dia ada USB Type C dengan yang ni, yang standard port charging ni lah. Jadi kalau nak tambah, boleh tambah sini lah, 12 volt 180 watt max. Mana tahu kalau anak nak lagi charge apa-apa kan, sini dah dapat 2, sini pun dah 3 sebenarnya. Tapi kalau nak pasang juga lagi, kami rasa pasang je lah situ. Sebab kereta ni dia tak macam kereta petrol. Jadi kalau kata nak charging power bank ke, nak charging handphone ke, dia tak ada masalah sebenarnya. Sebab dia tak pakai bateri yang kecil, dia pakai bateri besar. Jadi bila pakai bateri besar, kami dimaklumkan oleh Honda, dia kata bagus je bila pakai elektrik dia tu banyak. So jadi lagi baik pakai daripada tak pakai lah. Okay. Lepas tu seterusnya kita ada button parking, reverse, neutral dengan drive. So jadi dekat sini kan, siapa yang akan pakai kereta elektrik, which is Honda lah saya rasa kan, dia akan rasa pelik sikit. Kebiasaannya bila kita reverse, kalau kereta petrol senyap tau, dia senyap, dia tak ada bunyi. Tapi kami punya button bila reverse ni, dia punya bunyi dia dia punya bunyi dia tu macam tu lah, lebih kurang lah. Tapi nanti kami akan tunjukkan dia punya contoh dia. So setiap kali reverse dengan mula drive, dia akan keluarkan satu bunyi, which is
Bunyi tu pun kami tak faham sebenarnya untuk apa kan Honda buat kan. Sama ada nak bagi tahu ke yang kita pakai Honda EN1 tu ke kan. Nak pakai Honda EN1 tu ke, ataupun memang purposely dia buat untuk 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 semua yang keliling dengan kereta tu tahu ada kereta nak gerak ke apa kan. Tapi sometimes rasa segan sebab bila kita gerak je kan, orang yang berada dekat sekeliling semua akan pandang. Tu adalah benda yang agak awkward yang kita orang tak berapa nak suka. Tapi nak buat macam mana kan, benda tak boleh nak cabut kan. Benda dah memang macam tu. Okay, so seterusnya dekat sini lah. Yang ni saya rasa kami dah bagi tahu lah sebelum ni. Dia ada drive mode, okay, which is tolak atas, dia pergi sport, normal dengan eco. Pilih lah, dia ada 3 je. Dia ada sport, normal dengan eco. Biasanya kalau jam kami akan pakai eco. Okay, kalau pemanduan yang straight yang biasa, consistent speed normal, agak nak cepat sikit kita pakai sport lah. Lepas tu dekat sini dia ada handbrake, dan lepas tu ni macam biasa brake hold. Yang ni tak ada apa-apa, ni kosong je. Okay, seterusnya kita move on dekat dekat dashboard ataupun dekat steering lah. So dekat dashboard ni apa yang kita perlu tahu adalah, okay, yang ni menandakan enjin telah on. Okay, dia dah bersedia untuk bergerak. Jadi kalau kata nak tahu dia on tak on, itulah dia. Sebab dia tak ada bunyi enjin yang betul-betul bunyi enjin macam petrol tau. Bila tekan je, kalau dah ni maksudnya dah boleh gerak. Dia macam tu je. Jadi kena biasakan lah. Sebab ada waktu permulaan tu kami tekan 2-3 kali kat. Dah on ke tak on ke, dah was-was lah. Okay, lepas tu ni mode parking. Lepas tu ni dia punya kelajuan yang kami dah pernah bawa, average. Itu timing yang kami dah travel. Dan sekarang kilometer kami adalah 1132. So jadi 1000 ni kami dah kena hantar servis. Kalau kemungkinan dalam minggu ni kami dah kena hantar. So tu adalah bateri dia. Okay, bateri yang sekarang tinggal. Lepas tu ni adalah power yang kita pakai bila kita berjalan. Lepas tu bila kita break, ni adalah charging dia. Bermaksud yang ni dia charge kita punya bateri balik lah. Okay. Okay, seterusnya kita ada button kat belakang tu. Kalau perasan yang button kecil ni. Button ni adalah tujuan untuk kita laraskan kita punya tu kita punya brightness kat screen. Jadi kalau rasa terang sangat boleh kurangkan. Tapi kami rasa yang ni memang macam standard tu kami pakai. Tak ada masalah buat masa ni. Lepas tu dia ada aircon dia ada air blade Maksudnya kalau ini biasa, kalau yang ni kita fokus kat belah tepi ni. So, maksudnya kalau on tingkap, aircon yang ni dia akan potong angin daripada luar supaya angin luar tu tak masuk lah, panas lah. Okay, yang ni. Lepas tu yang ni tutup. Yang ni tutup aircon kalau sejuk sangat lah. Okay. Seterusnya kita move on dekat steering. So kalau ikutkan kat steering ni standard. Kalau siapa yang pernah pakai Honda, rasanya dia tahu kot. Okay. So kita ada button volume, tambang tolak. Okay, lepas tu yang ni adalah menu Kau tengok Kalau kita tolak ni, tu dia pergi ke atas tu. Itu, tapi yang tu ni lah. Kita klik dia bulan tu. Okay, ni silap. Ni back. Okay. Nak pergi menu. Okay, home. Kita tekan button home. Lepas tu dia akan tukar kat situ. Tengok tu So lepas tu kita scroll lah. Nak apa? Energy, speed time, audio, phone, navigation. Navigation, tekan navigation lah. Jadi dia keluar macam tu. Lepas tu tekan home balik. Lepas tu kita nak apa? Seat belt. Seat belt dia akan detect lah. Okay, semua masih pakai ataupun tak pakai belt tu. Lepas tu home lagi. Tu safety support. Kalau tak nak apa-apa, no content lah. Dia keluar kosong gitu. Lepas tu apa lagi nak? Kalau nak information, tekan situ. So tak ada. So lagi instrument display, tekan. Lepas tu kalau nak energy, tekan lah energy. Ni berapa banyak yang kita pakai dengan distance travel. Atau tak nak, kita tekan lah speed dengan time ni yang biasa kita pakai lah. So yang ni back button. Okay, yang ni adalah untuk kita bercakap hands free. Yang ni biasalah, ini pakai untuk kawal lagu ataupun radio lah. Lepas tu horn dia berada dekat tengah-tengah ni Kami pun tak tahu macam mana horn. Kami tak pernah horn lagi kereta ni. Okay. Lepas tu kita ada button untuk ni, auto cruise. Cuma yang tak best kat sini, auto cruise dia ada distance. So, jadi bila kita on auto cruise dengan set dia punya kelajuan, dia akan ada distance ni.
Distance ni walaupun kita buka level 1, dia agak jauh tau. Level 1 dia agak jauh. Kami pun tak berapa nak selesa pakai. Jadi kami jarang pakai lah. Macam saya jarang pakai. Tapi wife saya, dia pun tak berapa nak berkenan. Sebab bila dia dekat sikit je, dia akan break. Dekat sikit dia akan break. Jadi kita tak berapa nak selesa yang jarak ni lah. Lepas tu jarak ni pun kita tak boleh set kosong. Jadi taklah, so far kami tak pakai. Tapi rasanya nak pakai pun boleh pada masa akan datang, tengok macam mana. Lepas tu ni line assist ni kami off lah macam kami cakap. Line assist ni tak elok bila kita nak kawal tu nanti kan. Bila time kita terkeluar sikit je daripada line ataupun nak ni nanti steering akan tarik. Jadi tak seronok lah pembawakan macam tu kan. Better bawa macam biasa. Lepas tu kalau siapa yang dah biasa pakai auto cruise, bila kita dah on dah ni, bila kita bawa dalam kelajuan yang kita nak, kita mesti akan tekan set. Bila kita dah tekan set, kita break ataupun kita boleh tekan cancel. Lepas tu bila kita nak setting balik, tak payah tekan set lagi, terus tekan restore je. Nanti dia akan kejar balik kelajuan yang kita dah set tadi. Ini bagi siapa yang dah familiar lah. Dah familiar memang senang gila lah sebenarnya. Yang ni yang kami selalu pakai memang best. Okay, lepas tu dia ada kat bawah ni juga. Okay, kat bawah ni dia ada yang ni, kami off. Yang ni kalau nak on boleh, dia detection dekat depan. Yang ni selain daripada kita buka port charger dekat depan tu dengan pakai kunci kan, dia ada juga tekan kat dalam ni. Jadi bila klik kat sini, nanti port charger dekat depan sana tu dia akan terbuka. Tapi kami tak pakai yang ni lah. Kami biasa bawa je kunci kat depan tu, kami terus buka je biasa. Lepas tu yang ni kita boleh laraskan lampu kita boleh tinggi sikit, boleh ke bawah sikit lah. Okay, yang ni supaya pemandu ataupun kereta dekat sekeliling kita tak silau lah. Okay, lepas tu terusnya button yang ni je lah dia. Kat ni macam biasa. Okay, tapi yang tak seronok dia, button lock button ni tak ada dekat co-driver. Okay, kalau macam kereta Honda kami yang lain tu ada. Tapi yang ni dia tak letak. Tak tahu kenapa, dia letak ni je. Lepas tu kami punya tak auto lock. Kami tak pasti sama ada dia adalah purposely untuk safety atau tidak. Sebab ada case kan, bila dia lock, dia tak boleh unlock bila berlaku apa-apa. Jadi saya rasa ada purpose kot dia tak buat benda ni auto. Sebab kalau benda auto, nanti trigger dari segi safety kan, tiba-tiba dia lock terus semua kan. Kami rasa sebab tu lah. Jadi itulah dia. Kami rasa. Okay. Okay, kita seterusnya kita tengok pula yang lain lah. Okay, kalau tengok ni pula, dia punya apa kata standard lah dia punya yang ni kan. Ni dia ada apa kata lampu auto. Biasa kita buka auto lah. Kalau you nak off manual pun boleh off. Tapi auto ni maksudnya dia based on apa yang dia sense, Honda sense kat situ lah. Kalau dia sense siang, dia off. Tapi kalau dia sense malam, dia akan on sendiri. Tapi kalau nak on sendiri pun boleh. Okay, bergantung lah. Bila on tengok lah, ada kereta keluar lampu dekat situ kan. So, kau masing-masing lah. Tapi biasa kami auto senang. Okay, lepas tu dia ada signal, dia ada lampu tinggi, semua tu lah. Macam biasa lah. Lepas tu yang ni pun sama, okay. Wiper setting, ni wiper belakang kalau nak on. Yang ni adalah kelajuan wiper, okay. Bila kita setting auto, nanti wiper dia akan bergerak sendiri based on kelajuan angin yang ataupun air yang kena dekat kita punya cermin depan ni. Lepas tu kita ada pedal shift lah. Pedal shift ni untuk sport mode. Jadi siapa yang ada kereta Honda tapi tak pernah pakai, rugi sebenarnya pedal shift ni, okay. Dia ada tambah, dia ada tolak. Biasanya untuk speed kita akan tekan plus. Biasanya kami main macam tu lah, plus. Tapi memang laju. Lepas tu bateri akan hilang 4%. Kami hari tu try dalam 1 km. Kami tekan plus, memang laju lah. Dia tarik enjin, dia tarik semua bateri. 1 km je 4% hilang. Dalam 4% macam tu hilang. Memang laju. Sepatutnya 4% tu jauh tu, kita boleh pergi tu. Tapi untuk sport mode memang cepat lah. Lepas tu kalau macam naik bukit, biasanya kita akan pakai minus lah. Saya pakai minus bagi dia drop gear yang tinggi. Lepas tu memang cepat sikit lah boleh naik Bagi tu yang dah biasa lah, yang dah biasa pakai apa kata auto cruise pula, pedal shift. So kami memang pakai pedal shift ni dekat kereta lain. Dia seronok lah. Untuk sport memang best gila. Kami recommended pakai. Okay, dekat atas ni kalau ikutkan kita ada lampu lah. Jadi boleh tekan manual. Okay, boleh tekan satu. Ataupun nak setting lah apa
pintu boleh, ataupun nak tekan on bila perlu. Tapi kami sini off je lah. Lepas tu dekat sini pun boleh, wife pun boleh buka dia punya sendiri. Dia check lah. Okay, lagi apa kami nak terangkan? Okay, pasal speaker. So speaker dia ada dekat atas ni pun ada. Okay, lepas tu tepi tu pun ada. Tepi tu dia nak tunjukkan stereo lah. Lepas tu bawah ke tempat kaki. Selain pada tu dekat belakang pun ada speaker. Jadi dari segi bunyi memang puas hati lah kalau budak-budak ada anak. Cuma yang kat belakang tu rasa tak ada speaker belakang. Dia hanya ni je dekat seat belakang. Jadi anak-anak yang kalau dia tengok rumah Hana ke apa kan, membaloi lah speaker memang surrounding lah, memang terbaik lah. Bunyi Honda so far memang pada kami tak ada isu. Sebab kami punya kereta lain pun kami pakai memang sedap lah bunyi dia. Okey, selain itu pula untuk kunci dia, untuk kunci Honda ni kami dah belikan casing lah. Tak dapat nak tunjuk dia punya button yang sebenar. So kalau ikutkan dia ada lock, dia ada unlock, lepas tu dia ada hold. Okey, beza dia dekat sini, dia punya kunci ni adalah bila kita hold tu, kita nak startkan kereta ataupun kita nak on aircon ataupun kita nak sejukkan kereta sebelum kita mula. Jadi kalau siapa yang pernah pakai Honda yang advance lah ataupun Honda yang baru, rasanya button hold ni dah semua ada rasanya. So sebelum nak masuk kereta nak bagi kereta sejuk lagi nak bagi kereta sejuk duluan So jadi tekan lock, lepas tu tekan hold ni lama-lama nanti dia on. Cuma satu je yang kami rasa macam pelik lah, sebab dia kereta elektrik. Bila kami tekan hold ni dia on, dan detection dia adalah pada lampu ni lah, lampu signal dengan lampu depan kan dia akan menyala, tapi bunyi enjin tak ada. Jadi kalau kepada siapa yang dah biasa kereta petrol, bila kita dah hold ni, bila kereta on, kita tahu kita dapat detect kereta tu dah on ke tidak sebab dia bunyi enjin. Untuk kereta elektrik, sorry to say, kalau dah terlepas kita tak perasan. Contoh kita tahu waktu tu anak kacau apa kan, kita dah hold tiba-tiba dah menyala. Lepas tu kita pun tak tahu sama ada dia dah on ke tak on kan. Tapi kalau paling kuat, paling common pun boleh dengar kipas je lah, tu je lah. Tapi kalau kata nak dengar betul-betul kuat tu tak ada macam enjin petrol lah. So jadi beware je lah benda tu. So jadi dia punya function dia sama, tekan lock, lepas tu hold, lepas tu nanti dia akan on aircon akan sejuk lah. Cuma the best part is dia tak ada petrol, jadi penggunaan bateri pun tak banyak bila kita hold, bila kita on macam tu. Tu yang best. Itulah dia yang best untuk EV car. Okey, jadi kami rasa itu saja kot untuk dia punya layout dashboard, sekali dengan semua function yang yang adalah dalam Honda EN1 ataupun Honda EV car ni. So pada kami, setakat ni kami pakai, penggunaan kami sangat berpuas hati lah, sebab dari segi kualiti, dari segi dia punya performance kan, dari segi mod-mod yang ada semua kami try memang okey. Dia tak ada isu. Dari segi kata battery anxiety tu so far tak ada pun, sebab EV car ni kena faham bila kita nak drive, kita nak masuk bandar, kalau jenis yang pergi kerja balik hari tu ataupun pergi kerja satu tempat je, tak singgah mana-mana, sebenarnya EV car lah paling sesuai sebenarnya. Dan dia memang tak ada apa-apa pun yang nak kena risau. Nak pergi isi minyak kan, nak pergi servis kereta, tak ada. Kami pun nak pergi yang servis yang untuk 1,000 ni, Honda panggil tu, rasanya tak ada apa-apa pun, dia nak buat inspection je. Lepas 1,000 ni, next inspection dia adalah pada 20,000. Lepas tu dia naik puluh-ribu lah untuk services tu. Dia bukan macam minyak 10,000 kan kita kena pergi, dia tak ada. So dia pakai bateri. Lepas tu macam kami cakap lah, bateri dia, sebab dia develop ataupun dibangunkan kereta ni memang fully 100% bateri. So jadi bila bateri kan, kita maximizekan bateri tu. Kalau contoh nak charge handphone, charge je. Kalau nak pakai apa pun pakai je. Sebab lagi kita pakai sebenarnya lagi bagus dia punya penggunaan bateri tu. So maksudnya dia punya lifespan untuk bateri punya chemical tu
lagi bagus. Dia bukan macam telefon kan. Tapi make sure kalau kita charge tu, charge lah macam 100 ke 80 ke. Yang tu kami tak tahu lagi lah sebab kami pun belum sebulan lagi pakai, okay. Dan kita akan tengoklah juga nanti, kita akan share sama ada bil elektrik tinggi tak lepas kami pakai kereta EV ni. Sebab itu pun kami tertanya-tanya juga, okay. So kalau ada apa yang kami terlepas, bolehlah komen dekat video bawah ni. Jadi kami akan sharekan lah apa yang function lain yang kami terlepas. Okay, so selain pada tu tak ada apa. Jadi kita akan jumpa lagi lah, tengok review apa yang pada masa akan datang yang kita pengalaman kami pakai EV. So sebab sekarang pun kami pakai wall charger, memang seronok lah. Jadi tak payah fikir, sebelum kita nak travel, kami akan charge penuh dengan wall charger. Okay, itu saja. Untuk yang wall charger tu boleh tengok video kami yang lagi satu, kami ada kongsikan. Okay, terima kasih. Jangan lupa share, kongsi dan juga like lah kalau video ni berguna. Kalau ada kawan-kawan yang nak pakai EV kan. Jadi kami dah cuba bantulah dari segi informasi ni. Okay, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang.